Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, سنقدم لكم اليوم الفيديو بعنوان الحديث متواتر والحديث أحاد. ويعد الحديث من أهم مصادر التشريع في الإسلام بعد القرآن الكريم. وفقا لما ذكره الدكتور محمود طاهن في كتابه تأسيس مصطلح الحديث، فالحديث لغة هو الجديد ويجمع على أحاديث وعلى خلاف القياس. فأما اصطلاحا فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من صفة أو قول أو فعل أو تقرير. وبعد ذلك ينقسم الحديث باعتبار عدد روايات إلى قسمين، فهما الحديث متواتر والحديث أحاد. وفي هذا الفيديو سنتعرف على الحديث متواتر والحديث أحاد وأنواعهما وشروطهما والفرق بينهما وحكم العمل بهما في الشريعة الإسلامية. الأولى تعريف حديث متواتر، yaitu maksud hadis mutawatir. وفقا لما ذكره منع القطن في كتابه مباحث في علوم الحديث، فالحديث متواتر لغة بالتتابع، والمتواتر هو اسم فاعل من الكلمة التواتر، ألف لام تا واو ألف تا را، فهو معنى متتابعين. Okey, maksud hadis mutawatir ni daripada segi bahasa, menurut Manal Al-Qatan dalam kitabnya iaitu Mabahis fil Ulum Hadis adalah ditarifkan sebagai sesuatu yang berturut-turut ataupun berterusan. Dan manakala perkataan al-mutawatir pula merupakan isim fa'il daripada al-kalimah al-tawatir yang bermaksud sesuatu yang berterusan dan juga berturutan. Sanian, wal hadis mutawatir fi istilah huwa ma rawahu adadun kasirun tahilun adad tuwa'uhum ala kazib min awali sanad ila muntaha wa istanad ila amrin mahsus. Okey, jadi kat sini maksud hadis mutawatir daripada segi istilah, dia ni ditakrifkan sebagai hadis yang diriwayatkan oleh bilangan perawi yang ramai dan mustahil pada adat mereka ni berpakat untuk melakukan pendustaan daripada awal sanad sehingga akhirnya, dan dia ni juga bersandarkan kepada sesuatu yang dapat dirasai ataupun dapat disaksikan. Okey, jadi kat sini kalau macam kita nak terangkan secara lebih terperinci bermaksud hadis mutawatir ni, dia ni hadis yang diriwayatkanlah oleh bilangan perawi yang ramai pada setiap peringkat sanad dia, dan sehingga pada akal kita ni secara kebiasaannya mustahil untuk menghukum mereka ni melakukan bersepakat melakukan pendustaan serta mereka-reka sesuatu hadis itu. Sebab hadis ni juga riwayat dia ni disandarkan kepada sesuatu yang nyata seperti mendengar dan juga seumpamanya. شروط من حديث متواتر. الأول أن يكون عدد الراوة كثيرا في كل طبقة من طبقة سند، yang bermaksud perawi yang ramai dalam setiap tabaqah sanad. Maksudnya bukan sekadar ramai pada awal, namun ramai di setiap peringkat. Hal ini kerana untuk mengekalkan dan memperluaskan hadis bukan tergantung daripada seorang, namun dua dan lebih perawi yang lain, contoh daripada as-sahabah, tabi'in dan perawi-perawi seterusnya. الثاني أن يستحيل التواتئ جميع هؤلاء الرواه على الكذب أو الاختلاف. Mustahil untuk semua perawi bersepakat untuk menipu atau berdusta. Hal ini kerana ramainya bilangan perawi yang menunjukkan mereka datang daripada latar belakang yang berbeza. Jadi sangat mustahil untuk mereka bersepakat untuk menipu ataupun berdusta. Hal ini dapat menguatkan lagi hadis mutawatir tersebut. الثالث أن يستمر هذا العدد الكثير في جميع طبقات السند من أوله إلى آخره. Yang bermaksud mereka berterusan bilangan yang ramai sepanjang sanad, iaitu daripada awal hinggalah akhir. Bilangan yang ramai berterusan sepanjang sanad yang bermaksud jumlah perawi tetap ramai daripada awal hinggalah akhir. Sekiranya di tengah-tengah jumlah perawi ada kekurangan, hal ini tidaklah memenuhi syarat-syarat hadis tersebut. آخر أن يكون مستند الحديث إلى الهواء الخمسة كالسماء أو رؤيا أو غيرهما كقول الراوي سمعت أو رأيت. Yang bermaksud hadis ini disandarkan kepada 5 panca indera, iaitu seperti pendengaran dan juga penglihatan dan lain-lain. Kata perawi sami'tu, aku dengar, au ra'aitu, aku lihat. Apabila cukup 5 panca indera ini,
Hadis ini menunjukkan bahawa syarat ini berdasarkan pengalaman dan juga bukan daripada reka cerita. Maksudnya bukan sekadar pendapat atau andaian. Apabila cukup keempat-empat syarat hadis tersebut, hadis ini dinamakan sebagai hadis mutawatir. Tidak ada kemusykilan, tidak ada andaian dan juga ianya berdasarkan pengalaman. Hal antum ta'rifuna anwa hadis mutawatir? La, sa'akhbirukum al'an. Hadis mutawatir yanqasimu ila qismayn. Al-awwal mutawatir lafzi wa tsani mutawatir ma'nawi. Ma huwa al-mutawatir lafzi wa ma huwa mutawatir ma'nawi? Al-mutawatir lafzi ma rawahu 'adadun kabir min ar-rawah bi nafsi al-lafzi. Yang bermaksud hadis tersebut diriwayatkan oleh ramai, iaitu banyak bilangan perawinya, namun menggunakan lafaz yang sama dan makna yang sama. Wah, mutawatir ma'nawi ma rawah 'adadun kabir min ar-rawah bi nafsi. Makna wahid ma ikhtilaf al-lafaz. Yang bermaksud perawinya yang ramai menggunakan makna yang sama tetapi lafaz yang berbeza. Sebagai contoh, perawi-perawi yang meriwayatkan hadis mengangkat tangan ketika berdoa, iaitu makna yang sama namun lafaz yang berbeza. Al-an sa'astami'u lakum an hadisil ahad. Ma huwa hadisil ahad? Hadisul ahad huwa kullu hadisin lam yablugh hadd tawatir fi adadir ruwah. Hadis ahad? Apa tu Kurang jelas lah. Hadis ahad ialah setiap hadis yang bilangan perawinya tidak mencapai taraf hadis mutawatir. Maksudnya, ia tidak diriwayatkan oleh perawi yang terlalu ramai macam mutawatir, tetapi boleh digunakan sebagai hujah selagi mana ia memenuhi syarat-syarat penerimaan hadis. Ba'da zalik, sa'astami'u lakum an anwa' hadisil ahad. Yanqasimu hadisul ahad ila salasah anwa'. Al-awwal, al-mashhur, wasani, al-aziz, wasalis, al-gharib. Ma huwa hadisil gharib? Hadisil gharib huwa ma ruwahu rawin wahid fi ayyi tabaqatin min tabaqatis sanad. Hadis gharib ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi sahaja pada satu peringkat sanad. Ia dinamakan gharib kerana bersendirian pada jalur periwayatannya. Namun, ia masih boleh diterima jika memenuhi syarat-syarat penerimaan hadis. Ma huwa hadisil aziz? Hadisil aziz huwa ma ruwahu isnain fi kulli tabaqatin min tabaqatis sanad wa lam yakilla an isnain. Hadis aziz ialah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang perawi pada setiap peringkat sanad dan tidak kurang daripada dua orang perawi. Hadis ini lebih kuat berbanding hadis gharib kerana mempunyai dua jalur periwayatannya. Ma huwa hadisil mashhur? Hadisil mashhur huwa ma ruwahu salasatun fa aksar fi kulli tabaqatin min tabaqatis sanad wa lam yablugh hadd tawatir. Hadis masyhur ialah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih pada satu peringkat sanad tetapi belum mencapai taraf mutawatir. Disebut masyhur kerana ia lebih tersebar dan dikenali dalam kalangan ulama. A'izzai, hal ta'lamuna ma hukmul amali bil hadis mutawatir wal ahad? Untuk hadis mutawatir, hukum beramal dengannya ialah wajibul amalu bih. Maksudnya, kita kena terima tanpa ragu. Kalau ada yang menolak perkara yang sudah pasti, maklumu minad dini bidarurah seperti azan, solat 5 waktu, syurga dan neraka, maka itu boleh membawa kepada kufur. Untuk hadis ahad, hukum beramal terbahagi kepada 2. Yang pertama, dalam fiqh al-ahkamul ilmiah, ulama 4 mazhab sepakat bahawa hadis ahad yang sahih wajib diamalkan. Yajibul amalu bih dengan syarat yang pertama, ittisalus sanad yang bersambung. Yang kedua, adalatu wad dabi, perawi adil dan dabi. Dan yang terakhir, ada musyuzuzi wa illah, iaitu tidak bercanggah dengan Al-Quran atau hadis mutawatir. Contohnya, hadis mandi Jumaat diterima sebagai hujah dalam fiqh. Dan yang kedua, dalam akidah, al-akidah. Di sini ada khilaf. Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah berpendapat bahawa hadis ahad tidak dijadikan dalil utama, la yahtaju bihi fil aqidah istiqlalain, iaitu hanya sebagai penguat. Manakala Hanabilah dan Ibn Hazm pula berpendapat bahawa hadis ahad sahih dan boleh dijadikan hujah, yahtaju bihi fil aqidah, iaitu selagi tidak bercanggah dengan Al-Quran atau hadis mutawatir.
فهم تصنيف الحديث الصحيح الحسن الضعيف وغيره. في علم الحديث أمر أساسي لتمييز الثابت من المتناثر، حيث يعرف علم المصطلح الحديث بأنه العلم الذي يبين حال السند والمتن من قبول أو الرد. أولا، تمييز الحديث الصحيح من غير الصحيح, iaitu membantu kita mengetahui sama ada sesuatu hadis benar-benar datang daripada Nabi Muhammad ataupun tidak. Sanian, mana'un nasyarul ahadis al-mawdu'ah awid da'ifah. Dengan memahami pembagian hadis, kita tidak mudah menyebarkan hadis yang lemah ataupun palsu. Salisan, dalilun fi al-istinbat al-ahkam al-syar'iyyah. Ulama menggunakan hadis yang sahih untuk menentukan hukum dalam syariat Islam. Rabi'an, fahmun ta'alim al-islamiyah bidaqtin. Ini supaya amalan dan ibadah kita benar-benar berdasarkan sumber yang sah. Khamisan, ta'zizu as-siqqah bis-sanah an-nabawiyah. Supaya kita lebih yakin bahawa ajaran yang diamalkan berasal daripada sumber yang dipercayai. ثم دخل الإنسان في كل حديث متواتر وخبر الأحد. الخبر المتواتر هو حديث أو خبر الذي يروي في كل الطبقات من طبقة سند رواه كثير. يحكم العقل على به استحالة أن يكون أولئك رواه قد استفاقوا على اختلاف هذا الخبر. مثال في حديث المتواتر عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كذب علي ليتك كذب على أهل من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري ورواه مسلم. Dari Al-Mughirah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta atas nama orang lain. Siapa sahaja yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka tempatilah tempat kedudukannya di neraka. Al-Bukhari. Hadis di atas dihukum mutawatir kerana diriwayatkan oleh banyak perawi di semua lapisan sanad sehingga mustahil bersepakat dusta. ثم تقسيم الخبر الأحد بالنسبة إلى عدد طريقة وإلى قوة وضعيفه. Jadi, untuk kesempatan kali ini, saya akan kongsikan hadis ahad yang berdasarkan jumlah perawi, iaitu adad tariqah. يقسم الخبر الأحد بالنسبة إلى عدد الطريقة إلى ثلاثة الأقسام. واحد، المشهور. مثال الحديث المشهور عن ابن عمر رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبود الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya perkara halal yang paling dimurkai Allah adalah talak. Riwayat Abu Daud. Hadis ini telah menjadi perselisihan dalam kalangan ulama dalam menentukan hukumnya. Ada sebahagian ulama mensahihkan hadis ini dengan mengatakan bahawa sanadnya bersambung, dan ada sebahagian lain yang menafikan, menghadkan hadis ini disebabkan gugurnya nama sahabat di dalam hadis ini dengan mengatakan bahawa hadis ini adalah hadis mursal. As-sani hadis al-aziz. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين. والآخر. Maksudnya, Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan daripada jalur Abu Hurairah radhiyallahu anha, manakala Imam Muslim meriwayatkan daripada jalur Anas bin Malik radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman seorang itu sehingga diriku telah dikasihi olehnya daripada bapanya, anaknya dan manusia seluruhnya. Riwayat Al-Bukhari. Maka hadis aziz ialah yang diriwayatkan oleh 2 orang perawi, bukan 3 orang perawi. Seterusnya, al-thalith, iaitu hadis al-gharib. Malik an Ibn Syu'bah an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah am fatahu wa alayya ra'suhu mughfir. Maksudnya, Imam Malik meriwayatkan dari Ibn Syu'bah dan di Anas bin Malik bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah pada tahun penaklukan Fatahul Mekah, sedangkan di atas kepalanya terdapat muhrim, iaitu ketopeng besi
ataupun pelindung kepala. Hadis ini diriwayatkan oleh Malik bin Anas secara bersendiri daripada Imam Az-Zuhri radhiyallahu anha dan tidak ada perawi lain yang meriwayatkan hadis ini. Naam, summa dakhalat al-farqu baina al-hadis mutawatir wa khabar al-ahad. Al-farqu min haitsu adadur riwayah. Yang pertama, perbezaan dari segi jumlah perawi. Hadis mutawatir ialah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi pada setiap lapisan sanad sehingga mustahil bagi mereka bersepakat dusta. Sementara hadis ahad ialah hadis yang tidak mencapai bilangan perawi mutawatir sama ada 1, 2 atau beberapa orang sahaja pada setiap lapisan sanad. As-sani al-farqu min haitsu darajah al-yaqin. Perbezaan dari segi tingkat kepastian, iaitu hadis mutawatir memberi ilmu yang yakin, iaitu kepastian yang mutlak dan boleh diterima tanpa keraguan. Manakala hadis ahad hanya memberi zon, iaitu dugaan yang kuat, tidak sampai kepada tahap yang pasti. As-salis al-farqu min haitsul munzilatu kad-dalilu, iaitu perbezaan dari segi kedudukan sebagai dalil. Hadis mutawatir boleh menjadi dalil qat'i, digunakan dalam perkara-perkara akidah dan ibadah fardu yang wajib. Sementara hadis ahad biasanya berfungsi sebagai dalil yang zani sesuai untuk sunnah, adab dan keutamaan amal, bukan perkara-perkara asas yang wajib. Ar-rabi' itu al-farqu min haitsu wujubu qabuli, itu perbezaan dari segi kewajipan penerimaan. Hadis mutawatir wajib diterima dan tidak boleh dinafikan kerana ia membawa kepastian tentang perkara yang disampaikan. Sebaliknya, hadis ahad hanya wajib diterima jika ia sahih sanadnya dan tetap boleh dinafikan jika diragukan atau ditemui dalil yang lebih kuat. Itu sahaja daripada saya. ثم الآن سنتحدث عن مناهج الأئمة الأربعة في التعامل مع السنة النبوية كمصدر للتشريع الإسلامي. أولا، مذهب الإمام أبي حنيفة. يرى الإمام أبو حنيفة أن القرآن هو المصدر الأول للتشريع، وتأتي السنة في المرتبة الثانية، ويقدم الحديث المتواتر ويعتبره حجة قطعية. أما حديث الآحاد فيقبله بشروط معينة ولا يعمل به إذا خالف القياس، كما يقبل الحديث المرسل إذا لم يخالف الأصول، ويعتمد على القياس بشكل كبير في استنباط الأحكام. Okey, Abu Hanifah ini meletakkan Al-Quran sebagai sumber utama dan hadis sebagai sumber yang kedua dalam penetapan hukum. Namun, Imam Abu Hanifah ini sangat berhati-hati dalam menerima hadis, khususnya hadis ahad. Hadis mutawatir diterima tanpa keraguan kerana bersifat pasti, iaitu qat'i. Manakala hadis ahad hanya diterima jika memenuhi syarat tertentu dan tidak bercanggah dengan qiyas atau prinsip umum Islam. Okey, jika berlaku percanggahan antara hadis ahad dan juga qiyas, Imam Abu Hanifah cenderung mendahulukan qiyas. Oleh itu, mazhab Hanafi dikenali sebagai mazhab yang kuat menggunakan qiyas dalam istinbat hukum. ثانيا، مذهب الإمام مالك بن أنس. الإمام مالك يجعل القرآن والسنة أساس التشريع، ويرى أن السنة تفسر القرآن وتضيف أحكاما جديدة. ومن خصائص مذهبه اعتبار عمل أهل المدينة كحجة، ويقبل حديث الآحاد بشرط عدم مخالفته لعمل أهل المدينة. di mana Imam Malik pula menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai asas utama dalam pensyariatan hukum. Namun, keistimewaan mazhabnya ialah beliau menganggap amalan penduduk Madinah sebagai hujah yang kuat. Hal ini kerana Imam Malik melihat amalan tersebut sebagai cerminan langsung daripada sunnah Nabi. Dalam menerima hadis, beliau menerima hadis mutawatir dan masyhur tanpa masalah, manakala hadis ahad diterima dengan syarat tidak bercanggah dengan amalan ahli Madinah. Walaupun menggunakan qiyas, Imam Malik tidak meletakkannya melebihi kedudukan sunnah dan amalan penduduk Madinah. Jom kita pergi mazhab yang ketiga. ثالثا، مذهب الإمام الشافعي. يرى الإمام الشافعي أن القرآن والسنة مما مصدران أساسيان ومساويان في الاحتجاج،
ويؤكد أن السنة تفسير القرآن وتخصصه وتبينه أحكامه، ويقدم الحديث المتواتر ويقبل الحديث الآحاد بشروط الثقة والضبط واتصال السند، ولا يقبل الحديث الضعيف ويقبل الحديث المرسل بشروط خاصة، كما يعتمد على الإجماع وأقوال الصحابة ويستخدم القياس عند عدم وجود النص. Di mana Imam Syafi'i menegaskan bahawa Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber utama yang setaraf dalam hujah. Okey, Imam Syafi'i sangat menitik beratkan kesahihan hadis dengan menetapkan syarat yang ketat, seperti yang pertama, perawi yang dipercayai, yang kedua, memiliki ingatan yang kuat, yang ketiga, sanad yang bersambung. Hadis mutawatir dan hadis ahad yang sahih diterima, manakala hadis dhaif tidak dijadikan hujah. Okay. Jadi bagi hadis mursal, Imam Syafi'i hanya menerima dengan syarat tertentu, seperti adanya sokongan daripada riwayat yang lain. Selain itu juga, Imam Syafi'i menggunakan ijma' dan qiyas dalam mengeluarkan hukum. Tetapi qiyas hanya digunakan apabila tiada nas daripada Al-Quran dan hadis. Oleh itu, mazhab Syafi'i dikenali sebagai mazhab yang sangat berdisiplin dalam penilaian hadis. Okey, jom kita dengarkan mazhab yang terakhir, iaitu mazhab yang keempat. Rabi'an, mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal. Yara al-Imam Ahmad anna al-Quran huwa al-masdar al-awwal wa sunnatu hiya al-masdar al-thani wa la yufhamu al-Quran illa biha. ويقدم الحديث المتواتر ويقبل الحديث الآحاد في العقيدة والأحكام، كما يقبل الحديث المرسل إذا كان من الثقات، ويقبل الحديث الضعيف بشروط عند الحاجة، ويقدم الحديث على قياس مطلقا. Okay, di mana Imam Ahmad bin Hanbal pula sangat menekankan kepentingan hadis dalam memahami Al-Quran. Beliau menerima hadis mutawatir dan hadis ahad, bahkan dalam perkara akidah dan juga hukum. Okey, selain itu, Imam Ahmad juga menerima hadis mursal jika perawinya dipercayai dan membenarkan penggunaan hadis dhaif dalam keadaan tertentu, selagi tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat dan bukan hadis palsu. Seterusnya, perkara yang paling menonjol dalam mazhab ini ialah beliau sentiasa mendahulukan hadis daripada qiyas. Bahkan hadis dhaif lebih diutamakan berbanding qiyas. Ini menunjukkan bahawa mazhab Hanbali merupakan mazhab yang paling kuat berpegang kepada hadis dalam penentuan hukum. Jadi kawan-kawan dapat sesuatu? Alhamdulillah. Okey, secara ringkasnya, semua mazhab bersepakat menerima hadis mutawatir sebagai hujah yang qat'i, iaitu yang pasti. Namun, perbezaan utama terletak pada penerimaan hadis ahad, di mana mazhab Imam Abu Hanifah menerimanya dengan sangat berhati-hati dan mengutamakan qiyas jika berlaku pertentangan. Mazhab Imam Malik pula menerima hadis ahad selagi tidak bercanggah dengan amalan penduduk Madinah. Okey, mazhab Imam Asy-Syafi'i menerima hadis ahad yang sahih dengan syarat yang ketat, manakala mazhab Ahmad Ibn Hanbal paling luas penerimaannya dan lebih mengutamakan hadis berbanding qiyas. وفي الختام نستنتج أن الحديث ينقسم إلى اسمين، فهما الحديث متواتر والحديث أحاد. فالحديث متواتر يفيد عن علم اليقينية لكثرة رواته، فأما الحديث الأحاد فيفيد الظن الراجح إذا استوفى شروط الصحيح، وكلهما له مكانة العظيمة في الشريعة الإسلامية، ويعتمد عليهما في الاستنباط الأحكام الشرعية. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.